basically inositol sebab dikurangkan rintangan insulin dan kurangkan testosteron dalam badan. Isu-isu passion PCOS ni, diorang punya testosteron tinggi, hormon lelaki tinggi, itu yang kacau period. Tak boleh nak ovulate. Okay? Inositol dia akan bantu turunkan testosteron. Okay? And then rintangan insulin. So, untuk mereka yang non-PCOS pula, sesuai untuk orang yang tengah nak turunkan berat kan. Sebab turunkan berat ni kan susah kalau you tak ada apa-apa help from some supplement ke apa macam tu kan. Flexible hours boleh. Tapi kadang kebanyakan wanita-wanita bekerja ni, waktu diorang fix. Okay, kadang-kadang dah petang tu pun dah tak larat nak bersenam kan. So kepada pasien yang PCOS dan sebagainya, mereka ada rintangan insulin, testosteron yang tinggi. Sometimes inositol helps very well. Okay, you akan rasa you senang untuk turun. Lepas you punya rintangan insulin tu getting better ataupun testosteron getting lower macam tu. It depends on individu. Ada orang memang perlukan bantuan-bantuan ubat-ubat tertentu untuk turunkan berat ataupun untuk sembuh daripada PCOS. It's not the same untuk semua orang tau. So kita tak boleh judge orang. Exercise je lah tak sama.